Tengok abang. Abang awal lah duduk sayang bang. Pasal macam boleh buat piasang pokok sayur. Masya Allah. Tengok Bapak sawi dia bang. Kita Pak Haji banyak nama. Assalamualaikum awak-awak. Ahmad. Okey awak-awak. Hari ni saya mari ke Kampung Padang Sena boh. Saya kalau Kampung Padang Sena ni, saya tak tahu Padang Sena, saya panggil Kupang Tangga belaka kawasan ni. Jadi awak-awak, saya mari ke kebun abang Amir kita yang usahakan bersama komuniti dia lah. Jadi saya pun tak tahu lanjut pasal kebun ni, tapi dia punya tanaman boh memang A1 lah. Kita tak sangka boh dalam Kampung Padang Sena ni ada orang kata taman kebun ataupun kebun taman ataupun nak panggil benda lah. Tapi sayur fresh. Saya boleh kabur gitu je boh. Jadi kita bersama dengan abang Amir, kita tanya sedikit sebanyak dia pasal tanaman dia boh. Beres boh. Okey awak-awak. Ni lah saya kabur tadi tu, projek pertanian komuniti Padang Sena. Bukan satu saya buat boh, 3 ada ni. Ada 3. Jadi benda-benda ni abang Amir kita je boleh jelas gua ni cerita boh. Beres boh. Jom kita jumpa dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Amir Hamzah bin Abdullah sebagai ketua komuniti di komuniti Padang Sena ni. Di sini kita ada 3 program pertanian lah. Okey. Di bawah satu di bawah program sekuriti makanan kebun komuniti, itu di bawah kerjasama kerajaan Persekutuan dengan syarikat British Tobacco Company lah, syarikat Okok. Syarikat Okok pun dia ada sponsor sikit. Lepas tu dengan Jabat Pertanian di bawah projek pertanian komuniti Padang Sena. Okey, satu lagi program Sejahtera Komuniti Madani, yang Sejati Madani tu di bawah Jabatan Perdana Menteri lah. Okay. Jadi saya kat Okok pun tak ada ke abang ada tanam bakar kat sana ni? Tak ada. Kan, pemilihan daripada Jabatan Pertanian untuk memilih kebun yang mana sesuai dengan kriteria dia lah. Sebab dia ada kena submit dokumen macam-macam lah untuk pemilihan tu. Alhamdulillah kita diberi kepercayaan untuk melaksanakan program ni biar benar. Itu dia bah. Jadi tak apalah waktu tu pasal program-program tu memang sucai-sucak tahniah lah. Sebab dah banyak-banyak orang abang yang terpilih, komuniti sini terpilih dah. Alhamdulillah. Jadi itu lah saya duk tengok sayur-sayur abang ni. Kita tak formal mana sebenarnya bang. Kita santai-santai je. Tengok pada sayur-sayur abang ni unik pun ada. Kalau tengok kat kedai tak ada jual barang-barang ni rare-rare belaka ni. Betul tak? Boleh katakan berapa jenis bang semua sekali tanaman dalam kebun ni? Kita tanam pelbagai sayuran berdaun lah. Sawi tu banyak jenis pula. Dia dalam variety dia ada dalam 10 lebih macam tu lah. Kita pilih yang lowland punya. Highland kita tak tanam, tak sesuai dengan cuaca kita. Okey, salad pun macam tu juga, ada banyak jenis. Yang lowland punya dengan highland. Okey. Lepas tu kita tanam sawi. Sawi ni kita panggil sawi giant. Sawi giant. Kita tanam pun paling besar kita dapat sepokok dalam 600 gram. Dalam sekilo 2 pokok. Alhamdulillah buat masa ni kita tanam dalam 6 tahun ni, sawi giant ni semua orang kata manis lah. Tak pahit. Walaupun besar. Tu kelebihan dia. Alhamdulillah. Mana boleh makan saja je orang yang suka makan sayur, dia buat ulang dengan mayonis, makan begitu saja. Masya-Allah. Kita sebab organik, kita tak pakai racun kimia. Kita lebihkan organik sebab kita nak suruh komuniti orang-orang kampung tanam pokok sayur tepi-tepi rumah untuk menggalakkan dia orang tanam sayur. Betul. Untuk menghasilkan produk kita sendirilah. Mana mudah kata tak payah basuh pun boleh makan. Betul tak bang? Itulah. Jadi bang, sawi benda ke ada? Kobeh, salak, kobeh, kadang-kadang kita tanam ubi pun ada ni. Ubi ada, tomato pun ada. Melon pun ada, tapi kita ada benda kita rotik, kita bergilir. Tanaman bergilir untuk mengelakkan penyakit pokok tu. Jadi dah banyak-banyak tanaman ni, benda yang main tanaman yang utama lah di kebun abang ni. Utama kita tanam salak, sawi ada 2-3 jenis lah. Kobeh mesti kita tanam sebab kobeh ni untuk nak jadi telur tu kita makan masa dalam 3 bulan penjagaan tu dengan rapi. Tak nak bagi ulat makan daun. Kena jaga comel lah penjagaan ni. Tadi abang kata 6 tahun abang buat. Rupanya lama dah bang Macam mana saya baru tahu? Saya
berkebun ni daripada rumah lagi. Bermula pada tahun 2020 PKP masa tu start. Saya buat setting kebun depan rumah. Dalam masa 4 tahun kita buat kat rumah, jadi orang kenal dah saya sebagai kita pekebun bandar lah. Betul. Tanam tepi-tepi rumah. Kita ada geng-geng kebun birai rumah di Terengganu ni. Gitu. Dia ada komuniti dia kita sendiri. Ada komuniti kita sendiri untuk seluruh Terengganu lah. Set nanang dalam bandar. Ya, dalam bandar orang cikgu pun ramai, pegawai-pegawai pun ada, orang staf kerajaan pun ada dalam komuniti kita tu, dalam 300 lebih. Betul. Jadi bang, kalau kita tengok kat tempat tanaman abang ni memang orang kata luas jugalah. Dengan ada rumah hijau lagi, apa benda semua. Jadi untuk orang yang baru bermula lah, kalau orang adalah orang-orang yang baru tengok video saya ni, dia berminat nak baru mula kata. Modal besar tak bang? Kita bergantung kepada banyak mana kita nak tanam di tepi rumah. Ataupun kalau nak jimat, kita DIY barang-barang terpakai. Sama ada botol ke apa-apa untuk buat tempat nanang. Kita DIY sendiri lagi jimat. Cari bekas paip kosong ke pendek-pendek, kita reka sendiri je. Dalam YouTube pun banyak ada tunjuk cara-cara kita nak DIY sendiri. Dari segi keluasan paling minimal pun kalau ada kita duduk rumah flat, kita tanam tepi-tepi beranda tu boleh pasu. Dalam pasu kita dekor pasu tanam sayur. Sayur untuk kita makan semua lah. Harian kita dah. Sawi apa mudah tanam. Kata jangka masa tu sebulan je kita boleh harvest. Jadi awak kalau sebut pada tanam dalam rumah flat lah, sebagai saya rasa ni sesuai ke? Ni rasa makan masa 3 bulan, jadi kena jaga betul lah. Untuk tempoh sebulan tu kita tanam sawi salad okey lah. Macam bunga raya pun. Nak makan sayang bang, nak petik sayang. Tengok pun dipanggil dia bang. Kobeh bukan sawi. Silap saya kenal kobeh saya tersasu jangan kata saya macam naif sangat pula pasal sayur. Ni toh sawi saya kenal sawi, ni sawi betul tak bang? Sawi. Ni sawi, ni kobeh jangan kata saya tak kenal pula. Tengok pun ni sebab daun pecah, sebab kena hujang bang. Jadi bang, dalam banyak-banyak tanaman abang awak kita tengok ni awak ni brokoli. Nak buat daun kucing. Brokoli kenal dengan aku konong daun. Dia akan bunga sini lagi. Masya-Allah. Saya pertama kali bang tengok pokok brokoli. Tapi saya kurang di kebun kot. Tapi tak boleh lawan pada luar negara. Cuaca kita lain, luar negara lain. Dia memang tak sesuai. Kalau ikutkan kesesuaian dia macam mana? Sesuai okey. Tak adalah besar macam kat pasar tu. Bolehlah kita makan secara orang kata organik. Tanah sendiri. Yang manis. Berbeza dengan kita beli. Tanah sendiri ni punya sayur manis itu, crunchy dia tu sedap. Kita masuk dalam ni. Ni semua ada orang tu. Ni sawi bang. Sawi, sejenis sawi. Variety macam-macam boh. Jom abang tu ajak kita masuk. Ajak kita masuk dalam kemah dia kok. Ni rumah hijau ni boh. Baru ni saya pergi kat rumah hijau kok, tapi tanam buah ting boh. Ini saya mari tanam nyayu, tanam sayur pula ini. Dah lama tu cari tempat ni. Ni sawi toh boh barang ni. Saya tengok. Barang organik tanpa racun kimia lah. Kita segar molek bang, menggalakkan itulah tanaman secara organik. Tengok bang, abang awal lah duduk sayang bang. Masak macam boleh buat piasang pokok sayur. Masya-Allah, tengok bapok sawi dia bang. Kita dia banyak nama, kobeh Cina, sawi Cina, kobeh kimchi. Ni awak kimchi Korea ni. Betul, Sabah dah bak ya nampak besar molek. Besar. Jadi bang, duduk cerita kobeh ni abang jual tak ke untuk pameran dia? Saya jual. Kita jual sepokok-sepokok lah. Tengok. Dia memang sedap. Berapa sepokok Kita jual dalam RM5 sepokok. Organik. Macam dok padang je harga nampak. Pokok hidup ke? Pokok ni. Ni cabut ni awak petik ni awak apa ni? Saya jual RM5 sepokok ni. Berapa kali nyayu? Memang segar lah. Kalau ada bakar kau pun nyayu. Ada event pertanian program-program, kadang-kadang kita supply juga untuk pokok hidup dalam polybag. Masya-Allah. Kita jual dalam polybag, kita jual. Dalam polybag pun ada abang jual. Anak pokok pun kita jual, pokok yang besar dah dalam polybag pun kita jual. Kalau orang nak beli dalam polybag pun boleh, kita jual dengan polybag. Cuma balik boleh buat landscape kat rumah. Landscape wak lawa kata. Dah lama mana tahan kalau beli untuk landscape
landscape atau 3 hari penjagaan kita dalam seminggu boleh. Oh, seminggu lah. Mana orang nak buat majlis-majlis, nak kalau jemput nak ramai buat bijak boleh lah. Boleh lah. Boleh. Untuk sekejap tau. Tapi molek bang. Tengok. Berat dah bang. Berapa biasa anggaran ni? Ada dekat setengah kilo. Oh, tu lah. Oh, patah. Dia patah sebab dia daun lembut. Okey, Kak tolong pegang boleh Kak? Okey. Oh, tengok boh. Kita habis sawi pula. Sawi pula. Dok pakai racun tapi pokok mana segar macam ke. Oh, barang boh. Dok tahu anak kata gua ni. Ni sawi hok biasa hok jual pasar orang tau. Tengok. Tegur boh barang ni. Jadi awak-awak, kalau awak-awak nak dapat maklumat yang lebih lanjut pasal tanaman segar ni, awak boleh direct Abang Amir, saya akan letak nombor telefon macam biasa lah. Nak beli pun boleh, nak belajar pun boleh, betul tak Abang Amir? Kita ada buat program untuk komuniti, untuk belajar-belajar. Sekolah ada lawatan, tadika kemas pun ada lawatan, program lawatan sambil belajar. Mana kita boleh main lawak sini? Kita buat aktiviti dengan student. Dan dah bulan puasa boleh melawak dah, ni dekat puasa dah. Lepas raya lah kita buat program. Lepas raya ni insyaAllah kita buat program lepas raya ni lah. Ya, takut buka puasa depan ni pula lagi. Tak apa tika orang. Sebab kita pun ada terima baru ni student daripada UMT buat praktikal 4 bulan sini. Oh, masya-Allah. Ramai agak bang? Duduk seorang je. Seorang je. Cuma situ kita ajar daripada A sampai Z lah. Sebab dia faham betul-betul. Mana auto mahal tu ilmu dia dapat tu. Dia percuma boleh, ilmu. Percuma ilmu. Dia boleh praktikkan kat rumah dia pula tu. Kalau kita tengok hak ni, hak gatuk duduk dia ni apa? Kurang comel sikit sebab masalah air baru ni kan dalam 2 minggu air payau kan. Air masing masuk. Air masing gitu. jadi duk apa comel sikit pokok. Abang borang air? Tak, kita pakai air pahit. Oh, ni apa air? Air pahit kan baru ni kan air payau. Oh, gitu. Jadi air masing masuk jadi efek kau sebab ni pakai air 100%. Kalau ni pakai sabuk jenis dia hidroponik. Hidroponik. Kalau kita pakai sabuk mungkin dia boleh cover balik masing tu. Ya, faham. Air kosong dia punya bacaan isi pun 4.0 baru ni. Air kosong tanpa baja. Tinggi lah. Itu tinggi. Tengok boh. Bila orang duduk dalam bidang pertanian ni tahu belaka benda-benda tu kandungan air lah apalah. Macam kita ni kalau kata air lah maknanya dia pokok ni kalau nak comel kita hari-hari pagi petang kita ngadap pokok, kita bercakap dengan pokok. Sebab benda hidup. Pokok kalau kena bercerita lah. Kena berkomunikasi dengan pokok ni sebab benda hidup. Kalau berkasih pokok sayang. Pokok sehat kita pun sehat. Betul. Terapi minda. Terapi untuk kita kau Jadi bang, dalam banyak-banyak pokok ni awak ada dalam taman abang ni, pokok benda awak paling mudah sekali nak tanam, paling mudah sekali nak jaga. Bagi kita lah. Sawi lah paling mudah. Sawi Sebab sawi ni wajib orang kata orang kita ni orang kampung kita Maggi, bubur sawi masukkan wajib ada sawi belaka. Keperluan orang kata hari-hari makan sawi. Ulang pun boleh. Kedai ucik pun ada jual sawi lah ni. Dan kalau orang minat makan sayur, dia kerak buah mayonis Thousand Island makan kita je ulang. Ya, betul. Tak pahit. Betul bang. Ni kita tengok masa dok puasa, lagi bulan puasa tengok bang, liu dak batuk weh. Tunggu bang. Apa rasa? Rasa mari nak makan sawi saja rasa bulan puasa lagi. Lepas tu ni bunga matahari. Bunga matahari abang tanam kau? Sebagai hiasan. Atau pemanis kebun. Ya, comel. Tak lama boleh makan kuaci dia bang. Ya. Takat ni ada dah orang makan. Ada dah kita ambil sikit lemak-lemak sikit. Jadi orang Jadi panggang pun dikasih lemak sikit. Itu. Itu abah. Cuma ni yang menarik Macam variety ni boleh beli dengan abang ke? Benih tu kalau siapa nak dapatkan boleh jumpa saya ataupun WhatsApp. Kita bagi link je lah. Abang tak jual? Kita tak jual benih, kita jual anak pokok je. Anak kita pokok? semai dalam umur seminggu lebih kita jual anak pokok. Saya sebaik beli anak pokok. Sebab dia balik pindah. Terbukti dah maknanya benda tidur. Hidup. Kalau nak benih ni 50% aku. Sebab benih kita semai pun dia ada penjagaan dia juga. Kita tak boleh semai benih tinggal gitu. Dia ada penjagaan dia. Betul. Kalau untuk anak pokok berapa abang jual? Kita jual dalam satu tray tu tengok atas jenis lah. Sawi ni kita jual dalam RM30 je seteri tu. Ada 140 pokok lebih kurang macam tu lah. Boleh lah. Mampu milik. Segi untuk permulaan kan, untuk orang yang mana novice ataupun orang yang pemula ni. Pemula tu. Boleh lah tengok boh. Macam bunga. Sayang rasa nak petik boh barang ni. Dua variety boh, semua sawi belaka. Tu dia. Jadi gitu abah, kebun abang kita ni
Kalau sini kita tengok ni salak boh. Ni geng-geng salak belaka ni. Salak okey tak bang? Salak okey. Kurang sikit penyakit. Baru ni penuh sini ni. Lepas tu ada event Puspanita Kebangsaan datang sini melawat kebun Haiti di sini. Jadi kita bagilah rasa salak-salak. Masya-Allah. Tu lah banyak kosong-kosong tu orang petik dah ni. Kalau tidak penuh Penuh. Bang, bila pula penuh Menuh bila pula? Lepas raya ni kita buat insya-Allah akhir Syawal ni kita buat program di sini. Sebelum tu kita akan penuhkan semua sistem. Masya-Allah. Tanaman. Salak, pelbagai salak, sawi ada. Jadi kalau awak nak mari melawat ataupun buat program lepas raya lah. Boleh berhubung dengan abang kita. Ataupun awak nak book tarikh dulu ke, tak ada masalah. Kabur dulu awal ke mana-mana, insya-Allah. Tapi untuk beli boleh je. Boleh. Tapi lepas raya lah. Kalau nak beli apa-apa sebab kita pun kosong dah untuk anak pokok. Lepas raya ni kita semai banyak lah. Retif balik jual balik Okey. Ada benda dalam ni saya nak tengok luar pula sikit lagi. Gerak ni pula ni saya. Tengok bawah. Sini pun ada benda apa kau ni? Kami aku kan. Pokok bergigi-gigi tu sawi jenis tu pula. Pelik pokok ni. Oh ni daun suk bang. Ya daun suk. Daun suk. Ni ketumbar Jawa. Oh ketumbar Jawa bau ni. Bau dia macam tom yam tu. Boleh ambil kan? Boleh rasa bau. Bau wangi dah. Tak bau. Tengok. Biasanya program tu sesuai buat dalam kebun abang. Kita buat lawatan sambil belajar untuk siapa-siapa individu nak belajar, cara nak tanam pokok, nak semai benih, boleh je. Sekarang kalau untuk sawi-sawi ni abang kena sirang semua ke mana waktu sirang dia? Kita pakai timer, dia ada waktu sirang dia. Ni benda sejenis sawi juga. Sawi juga. Lain pada dalam dia. Lain. Banyak jenis Banyak jenis. Apa barang sawi ni boh. Ngembang molek. Ni awak kimchi kok? Kimchi pun boleh. Kimchi kok ni? Sayur pun boleh. Ulang pun boleh. Pasu habis cari ada. Ada. Ada ni tak ada. Ada. Sini je ada. Oh. Organik. Wah, tengok. Noh lagi. Boleh dah nak apa ni? Apa-apa boleh tanya Nek Guameh, tengok ni. Ni macam bunga Kobek purple. Dak tak ada dah. Bertelur lagi lah, dia lambat sikit. Ni telur dah telur dah boleh dah nak kita nak apa. Nampak macam kecil lagi bang ke boleh besar lagi? Dia ni ia ada jenis variety dia. Kobek dia ada jenis beberapa jenis yang kobek giant lagi besar. Ni kobek biasa. Tengok kita mari dalam kebun abang Amir kita komuniti kampung ni. Macam-macam ada boh. Kalau mari saya beridal dalam Melaka tengok ayam pun ada kat ayam telur. Ayam telur baru lagi abang bawa ke lama dah? Start pada Sejati Madani bulan 1 lah. Bulan 1 2025. Berapa ekor ayam telur abang bawa? Permulaan kita starting 50 ekor. Ada lah biasalah. Ada mati sikit. Sekarang ni ada tinggal dalam 40 30 lebih gitu lah. Telur memang ada. Lepas ni kita akan masuk ayam ni dalam 100 lebih. 100 dalam 120 ataupun 100 ekor gitu. Tambah lagi kita akan berhabis kita akan masuk peringkat baru lah. Ni loh membran tau. Ya. Ni tomato boh. Tomato ada kat sini. Masya-Allah. Tomato okey kat tanang bang? Boleh, tak ada masalah. Habis dah pun tomato. Banyak dah ambil. Burung duk makan. Burung berakhirnya. Dah ke kita ada burung lah, rezeki burung. Dia bukan macam tomato hok jual pasar tu bang. Lain kan? Dia punya isi dalam penuh. Dia puluh je sikit. Gitu. Tu kelebihan dia. Ya, sebab kita jenis ni kita penuh tanam dah. Gerah lagi. Pokok benda tapi tu macam dia pokok paku, pucuk paku. Pucuk paku pun ada kau. Kita sebagai budak-budak pelajar mari nak kenal. Jadi pekat baru ramai dah kenal pokok paku paki. Pokok paku paki. Buat bubur rambut hari tu bulan puasa ni. Ni tengok molek ah. Ni buah kering marang saya bang. Tapi sayang tak ada orang masuk Bunga dah. Bunga dah. Buah dah. Kecil ni. Kecil ni bunga dah. Masya-Allah. Ada 6 pokok. Dia variety dia bang. Variety saya biasa tanam dah. Yang ni panuh merah. Masya-Allah. Dia bulat-bulat bau. Dia bulat. Banyak buah berendeh. Dah tinggi ni masuk dah ni. Buah dah. Buah dah. Masya-Allah.
Itu warna comel ni. Tengok wah. Ni herba ni. Herba. Dill, D-I-L-L. Dill warna. Dia orang letak dalam scramble egg, letak dalam apa salad. Buat hiasan buat makan. Makan. Yelah, maknanya dia buat periah dan pinggang tu lah. Dalam tu tapi boleh makan dia. Bau bang. Macam ke pokok uru. Boleh makan. Ya, sedap. Dia rasa gitu. Cuba rasa. Nak khabar dia sogong ke bang? Dia bunga dia. Bunga ni. La ilaha illallah. Dak bang Dia tak pahit. Benda ni herba. Ya herba. Tak dah main gidak rasa. Boleh. Macam mana pedas sikit. Kok bakis boh. Bunga matahari. Bunga matahari. Cuakat kami. Dililiti oleh bunga telang. Pokok tumpang. Lawa. So muka pokok ni. Boleh besar lagi bang, ngembang lagi. Lagi besar lagi. Ada jenis besar lagi. Organik lah. Tak nak angkat sayur lah. Duduk kat rumah abang dia angkat sayur lah. Ni bukan bunga Jepun ke bang? Gua Jepun. Gua Jepun tau? Ya. Pernah kot saya Gua Jepun ni. Pudina. Tengok bang ni. Pokok Pudina. Buat gigi. Tak ada item tak kot? Ke jadi? Tak item boleh nak ni ambil pokok. Banyak boleh ke? Bukan nak pokok nak ni je, nak makan dia je. Kalau nak abang nak suruh saya tanam memang tak akan hidup lah. Panah kata. Boleh. Ni pokok ni daun kesung betul tak bang? Ya. Ingat boh kena barai boh. Ni daun sirih tak? Daun sirih kah? Kaduk. Betul. Ingat sirih tak ni? Kaduk punya. Kelah boh. Jadi gitu aboh dekat tempat abang Amir kita ni. Saya harap siapa-siapa yang tengok video ni yang berminat nak menanam benda boleh tanya abang Amir. Nak mari ke guana-guana tanya abang Amir boh. Apa-apa terima kasih banyak abang Amir sebab beri masa. Memang saya rasa teruja lah tengok dan terkejut tengok pokok-pokok yang segar-segar ni ditanam di dalam bandar lah kata. Benda apa kata bang? Pekebun bandar. Pekebun bandar boh. Jadi bagi abang Amir. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Tengok kat ni cuba ambil ubi boh. Ubi Stella. Ada isi tak? Ada isi. Ada isi kan? Ada isi. Pucuk je orang makan. Pucuk ni. Di Stella. Ini awak saja. Itu pucuk ni. Tahu saya. Pucuk. Dia memang berselegok gini bang. Tanaman ni selegok. Kita pakai kita buka kaki sembarang. Bersih pakai apa? Ada ni sikit. Ada tak? Nak tengok ubi boh. Ubi. Kat bawah luar. Berat dah. Ada. Batang. Tak ada gunting ni. Sekejap saya ambil gunting tengok. Boleh dah? Kak pun bukan sembarang kan pakai retuh gitu. Tu ada gunting. Saya. Ya, ikon ada. Nama saya. Ni ikon ubi ni. Ikon ubi. Ikon ada lah. Ikon ubi, ikon ada. Tanah ada masya-Allah. Tanah ada berapa tahun tu? Tanah ada. Barang ni. Barang ni. Barang ni. Tanam dalam abuk kayu ke? Ke benda? Kopi. Kita panggil kopi. Barang tanam polybag. Ya di dalam. Dia biasa lama ni baru boleh 3 bulan. 3 bulan. Kalau lambat sikit dia jadi Kayu lah. buat kayu dia jadi benda apa? Dia makan macam dia makan di benda. Kita panggil apa panggil? Kelaro. Lebih dah barang ni. Hai, waktu warna putih atas. Dia sebab kita tanam dua pokok. 2 pokok dalam satu polybag. Warna lain-lain. Masya-Allah. Tapi praktikal okey kau bang tanam dalam polybag. Tapi nak baja lah. Dia nak mau baja. Tengok. Macam cari harta karung pula Boleh buat pertandingan Siapa cari paling banyak je Tapi dalam habis. Dia sebab lambat. Mana kurang sikit ni awak. Itu kan banyak ikan. Dia capai 5 kilo. Kau itu seni. Banyak itu. Kurang sikit. Bakal gitu dah hidup ke kak ni? Ke dah dah. Kalau kita ambil buang baru, cutting baru kita semai baru. Mudah je. Masya-Allah.
Tak payah buang benda ni tau. Sabuk ni Boleh pakai balik lah. Pakai kita lawak balik. Kau ni dak dangsa ni kau ubi Dang lah. dang. Sorry lah. Ini Tengok, mesti kita berisi. Ada di dalamnya. Ambil Kita tarik kayu. banyak ni. Ya. Dia mesti panas. Dia comel panah. Kalau Comel musim panah hujan tak habis. apa comel. Tengok Kita kita lalu. Ayo kau kat kena terik dia. Lekat kau. Air tu banyak ni, payah lagi tu. Banyak isi. Isi besar-besar. Saya rasa ni tak ada isi. Tengok wah. Itu bawah tu. Nak benda lagi boh buat dalam polybag ni. Tak ganuk. Kau ni warna putih tau. Dua variety sini. Bistella. Mesti Tak terik ada mesti. ada isi ada bang. Ya. Habis dah boh. Jadi bagi abang kita tengok kau ubi sikit. Tu dia. Ubi.